Guys, ni merupakan open earbud yang paling terbaik lah yang aku pernah guna so far untuk buat dengar lagu dan sambil main game. Memang syahdu guys dia punya audio. Memperkenalkan iaitu Roseelsa Open Free Earbud. Kalau tak silap ni adalah first attempt lah Roseelsa buat open style earbud. Seperti kau tengok dekat kotak yang aku tunjuk tu, dia punya battery life dan juga millisecond dia agak menarik tau. Also model yang aku dapat ni adalah warna hitam. Tak silap aku dia juga ada variant warna putih dan juga warna hijau lah. Seperti kau tengok dia juga ada support air Gosling. Nanti kita explore lebih detail. So jom tanpa membuang masa kita buka dalam kotak ni, kita tengok lah ni adalah model yang aku dapat. Macam aku beritahu dia, aku dapat warna hitam. Dan dekat dalam ni ada user manual lah. Aku recommend sangat untuk korang baca sebab kat sini dia ajar lah cara detail untuk korang cara nak pair macam mana, cara korang nak guna touch control dia semua, nak on game mode punya comment dan sebagainya. Kat sini semua memang dia ada ajar detail lah dekat user manual. So bagi yang dah beli, korang kena baca guys. And then standard juga, diorang juga ada provide USB Type-C cable untuk kita charging earbud tu insyaAllah. Seperti kau tengok, ada charging case dia. Seperti kau nampak ada logo Roseelsa and dia punya design agak glossy. Dan kat belakang ada port Type-C untuk kita charging. Kat bahagian bawah dan atas kosong lah. So jom kita buka dan tengok dia punya earbud tu insyaAllah. Seperti kau tengok, ni adalah design dia. Design dia memang sangat comfort tau bila pakai. Dia juga adalah lebih kepada ergonomic design lah. Itu apa yang dia claim. Sedang cerita aku pakai selesa lah. Itu je sedang cerita lah. Memang pakai lama 2-3 jam pun tak rasa telinga aku annoying lah. And cara nak pair standard macam kau pair TWS lain, buka je Bluetooth and then nak keluar lah nama device and then korang tekan je pair device Rose Open Free tu. Once dah pair, kau boleh download app Rose ni dekat Play Store ataupun App Store. App ni kita boleh navigate lah apa yang kita nak buat dekat earbud tu. Contoh kita nak ubah dia punya dua device connection ke, dia punya codec ke, nak ubah dia punya touch control, semua boleh buat dekat app ni. Nanti aku tunjuk. Seperti kau tengok, nak tunjuk battery indicator pun dia ada dekat app ni lah. Kat sini pun kita boleh tukar EQ, cumanya ada dua je, balance dan juga bass. Kita tak boleh custom lah. Sedikit sayang lah kat situ kan. Yang korang perasan kat sini pun ada game mode. Kita boleh on terus kat sini ataupun nak guna touch control pun boleh lah. Dekat bahagian bawah ni seperti korang nampak dua device connection dan juga audio protocol lah. Ni codec kau boleh ubah lah, nak pakai LDAC pun boleh. Kalau sekiranya kau punya phone support. So dekat sini touch control yang kau boleh adjust macam aku bagi tahu tadi, yang kau boleh buat macam-macam lah. Kau nak adjust sebagai volume ke, nak tukar track ke, nak buatkan dia sebagai tukar mode ataupun sebagainya tu boleh juga guys. So cukup baby pasal software. Dia punya comfort best tak bang pakai earbud tu? Tu yang penting bang kan. Sebab saya nampak abang letak macam kat belakang telinga tu macam tak selesa je. Ini yang menarik. Aku pakai sofa selesa. Seriously guys, sangat selesa lah. Dia pun mungkin sebab dia ringan juga. Dari segi audio dia okey lah. Dia memang tak on par macam TWS sebab dia punya audio kat luar kan banding letak dalam telinga. Tapi dia boleh sedap lah buat dengar lagu dan juga nak buat main game. Macam kau tengok ni kalau aku adjust volume dia tinggi, dia punya audio tu sedap je untuk buat dengar lagu guys. And aku try buat main game macam aku beritahu tadi memang okey lah. Cuma kalau nak buat main game kompetitif macam PUBG tu, Mobile Legends, janganlah guys. So kalau kau punya nak beli earbud ni, aku provide link description, pergi beli guys.